Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang sekali lagi ke channel Ihin Agro. Hari ini kita nak sembang tentang satu topik yang selalu petani tanya. Boleh ke tak boleh kita nak campurkan racun untuk serangga? Sebab ada yang kata kalau kita campur boleh jadi lagi kuat. Ada juga yang kata campur boleh jimatkan masa. Dan juga ada yang jenis risau, takut racun jadi tak berkesan. Jadi, mana satu yang betul? Sebelum kita sembang dengan lebih lanjut, apa kata kalau kita intro dulu? Jom, untuk kita faham sama ada campur ni bagus ataupun tidak, kita kena faham dulu apa sebenarnya tujuan orang campur racun serangga ni. Sebenarnya petani campur serangga kerana nak buat satu semburan tu untuk selesaikan banyak masalah dalam masa yang singkat. Contohnya, nak kawal thrips, nak kawal aphid, nak kawal whitefly, campur dua racun, sembuh satu kali je, dah selesai semua benda. Nampak jimat dari segi masa, dari segi tenaga dan juga dari segi kos diesel ataupun kos electric pump. Tapi kesan sebenarnya lebih kompleks daripada apa yang kita nampak. Sebenarnya bila kita campurkan 2 ataupun 3 bahan aktif, sebenarnya setiap racun tu ada kimia, ada pH, kestabilan dia dan juga cara tindakan yang berbeza. Bukan semua bahan aktif suka berkawan, guys. Ada yang bila kita campur mereka kuatkan antara satu sama lain, ada juga yang melemahkan antara satu sama lain. Dan juga ada yang menjadikan racun tu langsung tak berfungsi, hilang efek dia walaupun kita sembuh dengan kuantiti yang sangat banyak. Kita ambil satu contoh mudah. Ada racun serangga jenis sistemik, tugas dia serap ke dalam daun. Ada juga yang jenis sentuhan. Kerja dia kill terus serangga bila terkena sahaja. Kalau campurkan 2 racun ni, kebanyakan masanya tak ada masalah lah. Tapi bila kita mula masukkan racun yang perlukan pH rendah dan juga kita campurkan pula dengan racun yang perlukan pH tinggi, masa tu keberkesanan boleh jatuh merudum tanpa kita sedar. Ini yang ramai petani tak perasan, guys. Kadang-kadang tanaman kita tak tunjuk kesan terus, tetapi serangga yang kena racun tu dia akan kenal bahan aktif tu. Dan itulah titik permulaan rintangan serangga ataupun resistance serangga. Mereka cepat adapt, mula imun, mula kebal. 5-6 kali semburan, tiba-tiba racun yang dulunya power sekarang ni dah tak jalan dah. Padahal puncanya datang daripada satu campuran yang sebenarnya melemahkan bahan aktif tanpa kita sedar. Sebab tu bila kita sembang soal bagus ataupun tak bagus campur racun, kita tak boleh nak jawab direct. Yang betulnya campur boleh, tapi hanya bila campuran tu memang betul-betul serasi, guys. Dan kita kena tahu objektif semburan tu. Kalau kita sembuh thrips, pilih racun yang memang target thrips. Kalau kita nak sembur serangga whitefly, kita pilih racun yang target whitefly. Bukan semua racun kita perlu campur. Kadang-kadang satu racun pun dah cukup kuat untuk digunakan dengan dos yang betul. Tapi ada situasi tertentu campuran memang memberi kelebihan yang sangat baik. Contohnya bila kita gabungkan 2 bahan aktif yang menyerang serangga dari 2 arah yang berbeza. Maksudnya mode of action yang berbeza lah. Satu serang saraf, satu serang sistem pernafasan. Bila 2 jenis ni sesuai dipadankan, kita dapat dual action. Serangga lebih susah nak bina rintangan, nak bina resisten untuk badan dia. Untuk nak kebal tu susah. Jadi ini dipanggil rotation strategy. Dan kalau digunakan dengan betul, ladang kita akan lebih selamat dengan jangka masa yang sangat panjang. Cuma masalah yang paling besar hari ini ialah
ramai petani dia campur ikut cakap orang, bukan ikut prinsip, bukan ikut saintifik. Ada juga yang campur sebab kawan sebelah kebun campur macam tu. Ada juga yang campur sebab tengok viral dekat TikTok, campur beracun berjenis macam tu. Ada juga yang campur sebab penjual cakap, ini memang biasa orang campur mah. Jadi hakikatnya racun pertanian ni bukan macam kita campur kopi dengan susu. Racun ada chemical dia, ada keserasian dia, ada interaction dia dan juga ada risiko yang kita kena hadap dekat setiap semburan kita. Selain tu, kita juga kena fikir tentang sisa kimia pada tanaman. Setiap racun ada tempoh pre-harvest interval dia kan. Ada yang jenis 1 hari, ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, ada yang 14 hari. Bila kita campur dua racun dengan waiting period yang berbeza, yang panjang tu akan tetap panjang, dah tak boleh pendek dah. Jadi hanya sebab kita campur tu, dua-dua jadi panjang. Dan ini boleh buatkan buah cili kita ataupun apa-apa sajalah buah menjadi residu berlebihan tanpa kita sedari. Betul tak? Seterusnya, ada satu lagi isu penting yang ramai tak tahu, ialah masalah pH air ataupun kestabilan solution tu. Ada yang racun bila masuk pH air tinggi, dia cepat jadi terurai disebabkan hidrolisis. Ada yang bila kita campur dengan pH rendah, dia jadi tidak stabil pula. Dan ada bila kita campur racun lain pula, keadaan jadi lebih tidak stabil. Kadang-kadang racun tu nampak larut, tapi sebenarnya bahan aktif dia dah rosak total. Yang paling bahaya, racun tu masih berbau kuat, masih pekat, tapi sebenarnya dah tak lagi berkesan. Kita sembuh, kita ingat racun tu kuat lah kan, sebab bau semua ngam je kan. Kita naikkan lagi dos. Rupanya serangga makin kebal, dia orang tak mati pun. Dan kos ladang kita akan naik. Perlahan akan naik kos kita. Jadi, apa kesimpulan dia yang sebenarnya? Adakah campur racun ni tak bagus ataupun bagus? Jawapan dia, campur racun boleh jadi bagus kalau campuran tu memang betul-betul serasi, stabil dan ada tujuan yang jelas kita buat macam tu. Tapi campuran racun juga boleh jadi sangat merugikan kalau kita buat tanpa ilmu, tanpa rujukan, tanpa faham interaction kimia di belakang tabir dia. Kalau kita nak campur, kita hanya campur bila bahan aktif memang tak mengganggu antara satu sama lain. Yang kedua, campuran tu tidak merendahkan keberkesanan. Yang ketiga, pH air tu sesuai, pH solution tu sesuai. Yang keempat, sasaran serangga yang sama ataupun kalau banyak pun dia tak ada masalah. Yang terakhir adalah kita tahu tujuan kita buat semburan yang macam tu. Tapi kalau kita tidak pasti, kita ragu-ragu, lebih baik guna satu racun je dulu dan rotate dengan racun yang lain untuk semburan yang seterusnya. Sebab rotation lebih berjaya mencegah rintangan serangga berbanding campuran yang kita tak pasti keserasian dia. Akhirnya, pulangan hasil ladang bukan datang dari campur banyak jadi kuat, tetapi dia dari penggunaan racun yang tepat, strategik dan dibuat dengan kefahaman, bukan sekadar untuk ikut trend. Kalau kita jaga cara kita guna racun, serangga pun susah nak adapt. Dan bila serangga susah nak adapt, pokok cili kita atau apa-apa pokok yang kita tanam sihat, ketahanan dia lebih lama dan buah lebih banyak, hasil pun akan lebih stabil. Jadi kalau korang suka video yang macam ni, apa kata kalau korang like, subscribe dan share video ni dekat kawan-kawan korang supaya kawan-kawan korang pun tahu sama ada boleh ke ataupun tak boleh ke, bagus ke ataupun tak bagus ke kita campur racun ni dekat tanaman kita. So, salam jumpa dalam video yang akan datang. Thanks for watching. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.